Okay, 5 MPV yang saya boleh recommend dekat B40 punya golongan yang mampu milik ekonomi. Paling penting dia besar, dia luas, dia selesa dan jimat minyak. Okay, so stay dalam video ni. Siapa nak tahu, nak tengah mencari MPV, so follow saya. Jangan lupa repost video saya. Kita share ramai-ramai bagi dekat kawan-kawan yang tengah nak mencari MPV. Okay, yang first, yang ni Izora. Yang ini memang besar, luas, selesa, long distance, seronok pakai. Okay, tak adalah mahal sangat, bulanan dalam 400 lebih je. Dia punya aircon blower ada sampai ke belakang. Luas gila guys. Saya jamin 100% kalau kau pakai untuk keluarga memang sedap. Yang mana nak mencari manual pun saya ada. Yang nak mencari tak ada turbo pun saya ada. Yang ini semua harga belas-belas ribu je cash. So Roger saya kalau rasa berminat yang ni. Yang kedua, saya boleh recommend Honda BRV guys. Yang ini engine pun besar 1.5, nak pakai long distance seronok, minyak pun jimat, dalam pun luas guys. Yang paling penting dia punya legroom besar. Ada aircon blower dekat bahagian tengah. So third row dia pun boleh rasa guys. Bulanan dia tak mahal sangat. Lebih kurang 600 lebih je. Kau boleh buat kosong juga deposit guys. Okay, yang ketiga saya boleh recommend Avanza guys. Yang ini besar, luas, tinggi. Okay, minyak memang jimat. Engine 1.5 sahaja. Kalau buat kosong deposit, bulanan baru 600 lebih sahaja. Yang ini pun sama juga. Aircon blower ada kat bahagian tengah. So selesa untuk keluarga yang duduk second row dengan third row juga guys. Okay, yang keempat, yang ni Grand Lavina. Yang ni saya letak di belakang sikit. Dia dalam luas, besar, selesa juga. Cuma di kekurangan dekat aircon blower. Second row dia letak kat bahagian bawah. So tapi first row punya aircon dia akan rasa juga sampai ke belakang. So yang ini pun luas juga dalam dia. Nak pakai long distance seronok. Engine 1.6. Bulanan pun baru 600 lebih je guys. Zero deposit, tak ada masalah guys. Tak sah lah saya kalau tak masukkan Alza. Yang ni saya letak nombor 5. Sebab apa? Dia punya aircon blower ada satu saja dekat bahagian depan. Tapi sedap bawa lah. Untuk long distance memang seronok. Cuma kekurangan dia juga, dia punya third row dia agak kecil sikit. So agak tak sesuai untuk orang dewasa. Sesuai untuk kanak-kanak saja. Yang ini kalau buat full on, kosong deposit, bulanan 500 lebih. Kalau rasa ada yang berminat dengan kereta ni juga, boleh beli cash. Yang ini saya bagi bonus. Sebab dalam list dia bukan MPV, dia SUV. Tapi dia 7 seater. Boleh pakai untuk keluarga. Okay, Arus. Yang ini tahun 2019. Kalau nak buat full on, bulanan 600 lebih. Memang sesuai untuk keluarga. Sebab apa? Dalam dia besar, luas juga. Lepas tu bahagian tengah dia pun ada aircon blower guys. Dekat sini. Tapi kena ingat walaupun dia 7 seater, dia terletak dalam golongan SUV. Sebab dia tinggi. Tapi dia jenis SUV 7 seater punya. So guys, yang ini antara kereta-kereta MPV yang korang boleh pakai untuk keluarga yang selesa, yang luas. So kalau korang berminat nak submit loan ke, nak tengok kereta depan-depan ke, boleh Roger saya, pergi kat profile saya, ada link dekat situ. Klik wasabi dengan saya. Okay, so kalau berminat nak mencari kereta terpakai, boleh